Tempoh honeymoon berbulan madu untuk Proton Saga baru ni dah tamat sebab pejam celik dah 6 bulan kereta ni dilancarkan dekat Malaysia sejak November 2025. So saya tak nak sembang gebang, sembang terbangkan semua, oh Proton Saga bagus, oh Proton Saga bagus kan. So dalam video ni saya nak ceritakan realiti pahit pengguna-pengguna Proton Saga yang diorang dah komplain. Apa problem? Apakah masalah yang owner-owner Proton Saga ni dah hadapi? Dan saya tahu video ni ditonton oleh sahabat-sahabat kita dekat Proton kan, top management Proton. Tetapi apa yang saya boleh katakan, saya kena berlaku jujur sebab over the past 6 years ago, ramai gila orang beli kereta sebab terpengaruh tengok video-video dalam channel ni. So dalam minggu lepas pun saya ada jumpa 3 orang brother ni, dah badan lagi besar daripada saya. Dia cakap, Abang Nas, saya dah follow Abang Nas sejak form 3 lagi. Daripada tingkatan 3 lagi dia dah tengok saya. So saya kena berlaku jujur, ramai gila orang beli kereta sebab tengok video ni kan. Dan pada owner Saga pula dekat luar sana, korang jangan berpura-pura, jangan main serang hendap dengan saya. Bagi tahu saya, adakah ini pembelian yang level up bagi korang ataupun sekadar pembelian yang baik beli aja? Haha, kan dah keluar nama-nama sub-brand Nazenco ni kan. Relax, jangan kecam. Kalau tak, saya paksa korang beli Sofia Secret. Kan dah kurus. Beli Sofia Secret Biasalah kan, semua influencer dekat dalam dunia ni semua nak jadi terpaling travel. Tak ada orang nak turun pangkat jadi sepanas Jaya. Aduh, drama kereta betul lah kan. So ini adalah top 5 problem, masalah yang dihadapi, realiti pahit Proton Saga 2025. Bagi korang yang belum tekan subscribe, bantu saya, kita road to 1 million. Bantu saya untuk klik button subscribe kat bawah ni. Jangan judge dulu, korang kena tonton sampai habis, sampai hujung video ni. Subscribe dan let's go! Strategi So we create. Conquer. So ini adalah realiti pahit pengguna-pengguna owner Proton dah hadapi sepanjang 6 bulan kereta ni dikeluarkan. Oh, pejam celik. Dah 6 bulan kereta ni kan, sejak November tahun lepas. Dan sebelum kita cerita pasal problem Saga ni, saya nak update dulu pada korang performance jualan kereta ni laku sangat ke kan. Dan setakat ni Proton Saga dia dah jual 29,800 dekat 30,000 lah kan. Dia tertinggal dengan beza lebih kurang 4,000 unit. Pro 2 beza 32,300. So lebih kurang beza dia lebih tinggi sikit. Tapi kalau korang tengok pada lebih kurang bulan Januari hari tu, for the first time dalam history sejak 10 tahun lepas, Saga versus Beza sejak Beza dilahirkan, buat pertama kalinya Saga ni dia potong dalam graf yang menggunting, yang mana Pro 2 Beza turun, Saga jatuh. Sebelum ni kalau dia orang potong ataupun merapat pun, Saga jatuh, Beza jatuh. Dia gap, rapatkan gap saja. Kalau naik pun Saga naik, Beza lagi naik. So yang ini betul-betul dia menggunting. Tapi kemudian beberapa bulan selepas tu, Februari, Mac, April, Beza potong balik So ini disebabkan booking Saga ni dah lebih 100,000. Pro 2 Beza tahun lepas total pun dia jual dalam 100,000 lebih saja. Sebenarnya ini adalah daripada masalah stok. Bukan masalah production. Takkanlah kereta kilang saiz macam gini tiba-tiba dia boleh produce banyak macam ni walaupun order banyak kan. So mungkin daripada segi order Saga lebih banyak, okey. Cuma masalah delivery lah kan. Ini memang tak boleh disolvekan dalam masa sekejapan lah kan. Tetapi isu yang saya nak bangkitkan dekat sini adalah, adakah sumpahan kereta Proton kuat minyak itu telah berjaya diselesaikan, telah berjaya dihapuskan oleh pihak Proton? Tada! Sumpahan kereta Proton kuat minyak. Korang sebenarnya tak cukup emphasize kereta ni jimat minyak. Sebab saya sendiri test kereta ni, Alim Asri kan, budak-budak Nazenco, dan semua media pun mengatakan, owner kereta ni pun mengatakan kereta ni jimat minyak. So daripada korang cerita benda-benda lain, baik fokus dua bendanya kalau saya jadi marketing, engine 1.5 dan jimat minyak So okey, problem yang pertama, ni problem yang pertama, common problem ni, bukan problem yang saya nak sendiri create isu penyakit infotainment lag dan connectivity. Dia punya infotainment dekat skrin tengah ni, yes, ini memang benar-benar berlaku.
Macam kawan saya Faiz Fast Channel, dia tengah bawa kereta, pup, hilang. Dua-dua skrin hilang So ada orang katakan, yes, ini bukan isu teknikal yang boleh buat korang terbenti, enjin mati, gearbox breakdown. Ni bukan breakdown isu, tetapi isu ini juga kritikal. Sebab kalau dah sampai meter cluster dia pun rosak, tak boleh bagi signal. Signal mungkin tak ada lah kot, kan? Tak ada bagi signal, masalah lah kan? Tak ada boleh tengok speed apa semua. So dia mungkin boleh melibatkan banyak benda mekanikal lain. Tapi Proton dah solvekan problem ni yang mana diorang dah bagi software update ataupun firmware update. Saya tak merendahkan isu ni, tapi sebenarnya Honda Civic dulu pun saya pernah pakai pun ada masalah, tiba-tiba skrin hilang. Ada kan? So tak adalah kalau kita tuduh Saga saja. Dan apa jadi selepas diorang hantar balik ke service center? Okey, pemilik yang telah menghantar kereta mereka ke pusat servis Proton untuk update melaporkan bahawa sistem IHU mereka kini kembali stabil dan tiada lagi masalah skrin hitam ataupun beku. So masalah ni dah settle. Cuma ada satu lagi masalah berkenaan dengan infotainment skrin panjang ni kan. Diorang mengatakan silau waktu cahaya matahari panas terik. So mungkin dekat sini dia punya brightness tak cukup terang, tak cukup kuat. Tapi bagi saya, come on lah kan, banyak pun kereta-kereta yang macam gitu kan. Masalah silau ni memang, yelah, kalau kereta dulu dia ada hood atas kan, sekarang dia dah nampak cantik macam Mercedes, macam kereta-kereta China yang lain kan. So bagi saya itu tetap jadi masalah, tetapi bukan melibatkan teknikal. So masalah pertama dah settle. Tahu masalah yang kedua pula. Apakah masalah kedua? Masalah kedua adalah penyakit aircon dia kurang sejuk dalam trafik dan cuaca panas. Kompresor cut off. Ni memang ramailah Alim Asri pun dia ada bagi tahu saya, memang kalau dia berhenti sekejap ke, aircon dia macam keluarkan udara yang tak sejuk lah kan. Aircon Proton kurang sejuk reputasi aircon Proton yang sejuk gila sebelum ni tercalar. So apa jawapan Proton? Jawapan rasmi daripada Service Center Proton, sistem aircon ini adalah normal dan ia merupakan sebahagian daripada reka bentuk sistem penjimatan bahan api baru bagi model MC3 ni. So dia kata normal. Dia sebenarnya kalau korang fikirkan balik, dia macam eco idle lah kan. Model-model Pro 2 kalau korang berhenti, enjin dia akan termati. Bila enjin termati, kompresor cut off dan udara yang keluar tu udara yang normal. Sama juga macam kereta-kereta mild hybrid yang lain. So ini nak satu menjimatkan minyak, satu lagi nak kurangkan emission lah kan. So sebenarnya benda ni memang boleh katakan common juga untuk banyak kereta-kereta lain. Tapi antara solution yang pengguna-pengguna Proton owner sekarang dia bagi tahu, jangan korang blast aircon tu 100%. Korang letak dalam 70 ke 80% dan dia punya blower tu, kipas korang letak pada tahap 3. Tu dia katalah kan. Dan satu lagi, untuk korang elakkan daripada sistem eco dia, sistem jimat minyak dia aktif, korang kalau berhenti kat traffic light tu, korang masuk gear N dan tarik handbrake untuk elakkan dia punya kompresor cut off. Dan satu lagi, pasanglah tinted yang berkualiti tinggi sikit lah kan. Janganlah aquarium sangat macam gini. Dan actually masalah aircon ni dia tidak berpunca daripada masalah mechanical. Sebenarnya kalau nak solve, dia boleh solve saja daripada segi ECU. So benda ni sebenarnya bukanlah macam mechanical ataupun dah memang macam gitu. Sebenarnya benda yang boleh di solve, setting dekat ECU saja. Realiti pahit, problem ketiga. Ni memang betul-betul pahit realiti ni iaitu isu proporsi belakang tonggek. Di reka bentuk bahagian belakang dikritik menyerupai Pro 2 Beza tonggek. Aduh, cuma ini satu problem yang memang design lah kan. Tapi apa yang saya boleh katakan, cantik sebab not bawah ni, tapi bahagian lampu ni memang mana nak dapat yang harga kereta 38 sampai 49,000, bawah 50,000 ringgit, korang dapat design lampu belakang yang macam gini. Design lampu yang bersambung di antara bodi dan terang ni, dia akan tinggalkan gap dan dia akan nampak bahagian tak rata. So benda ni susah. Benda ni memang orang kilang yang buat kereta ni dia kena betul-betul rata. Kalau tak, sikit lari habis nampak dia punya buruk tu ataupun nampak dia punya tak rata tu. Tapi apa yang saya boleh katakan, orang letaklah lip spoiler warna hitam dekat sini. Dan mungkin ini juga sebab kenapa ramai gila orang order Saga warna biru, dark blue, supaya dia tak nampak sangat perbezaan kontras di antara body color dengan bawah ni. So bila dia macam gelap kan, so dia nampak macam seamless. Satu lagi apa yang saya boleh cadangkan pada korang, nombor satu, korang letakkan banyak hitam dekat bahagian belakang ni, yang lip spoiler tu, ducktail ke kan, dan korang pasang
nombor plate yang penuh. Jangan pakai yang frame ni. Dia nampak lebih full, nampak hitam dia lebih besar kan. Mungkin paras ni kan nampak cantik lah sikit. Lepas tu boot space dia sebesar lebih kurang 420 liter. Kereta ni didatangkan dengan 2 variasi gearbox. 3 variant. Dia ada standard, executive, premium. Untuk standard yang bawah dengan executive yang second tu, korang akan dapat gearbox 4 speed auto. Atas sekali korang akan dapat redesign CVT. Ramai orang kata, alah CVT, kenapa dapat premium ambil CVT? Ini adalah redesign CVT. So bagi saya, kalau saya boleh diberi pilihan di antara torque converter biasa, auto ataupun 4 speed auto ataupun CVT, saya akan pilih CVT. Sebab kalau 5 speed auto, barulah berbaloi korang ambil auto. Ini 4 speed saja guys. So better kalau korang nak ambil terus yang full spec macam ini. Problem keempat adalah wind noise pada tahap kelajuan tinggi. So ramai pengguna dekat Facebook komen dia katakan kalau low speed bawa biasa-biasa ni kan, dia punya NVH dia sangat bagus lah kan, tak dengar bunyi enjin yang terlalu kuat sangat kan. Tetapi kalau dia high speed, dia laju dekat highway ke kan, lebih atas daripada 110 km/jam akan ada bunyi angin macam bising lah kan. Saya pun tak test sampai laju sangat, tapi kat sini kantoi lah kan, korang langgar had laju Malaysia lah kan, atas 110, atas 120 kan. So dia orang komen bunyi angin kuat masuk daripada bahagian sisi pintu driver ni lah kan, tak tahu masuk. Biasanya dia akan masuk daripada atas sini. Saya rasa Proton patut redesign, bukan redesign apa, design macam Pro 2 dia ada gear up dia kan. Buat satu design window yang macam tingkap. Biasa kereta-kereta dulu ada ni kan, window shield kan. Korang letak dekat sini. Proton sendiri design macam mana kita boleh kurangkan bunyi angin tersebut. Sebab biasalah kereta harga bawah 50,000 ni korang tak boleh nak fikir design macam Audi TT yang dia punya core drag efficient dia memang bawah berapa persen kan. So potong angin gila-gila kan. So itu satu masalah. Saya boleh jamin dekat korang akan rasa sangat selesa duduk kat Saga ni. Sebab apa? Satu, seat dia tak penipu. Dia tak menipu pembeli, yang mana ada sesetengah model lain tu dia potong seat dia. Bukan potong lah kan, seat dia pendek, paras ni pun ada, paras sini. Korang nampak panjang, ni dah level kereta-kereta Continental. Means kalau panjang macam ini, ibarat korang duduk dekat sofa yang proper. Dia support pangkal lutut korang ni. Kalau korang seat yang pendek sangat, seolah-olah macam korang duduk dekat bench, tempat tunggu bas macam itu kan. Memang tak selesa lah kan, duduk pun penat. Dan seat bahagian belakang pun panjang, so dia tak tipu space dekat situ. Korang nampak mungkin ada kereta lain yang lebih besar, tapi sebenarnya hakikatnya ini adalah bagi saya sitting position yang cukup selesa. Okey, isu nombor 5 iaitu steering terlalu ringan on high speed. Steering terlalu ringan on high speed. Korang nak apa sebenarnya kan? Dulu kereta Proton Saga steering berat, korang komplain. Sekarang Proton Saga ni dia punya steering ringan, senang bawa dekat dalam bandar, kakak-kakak orang perempuan senang bawa kan, tak ada nak pulas sangat kan, pun komplain juga. Korang nak apa sebenarnya pasal isu steering ni? So Proton adalah satu company yang memang handling dia cukup padu. Biasalah Alim yang dia akan bawa kereta ni banyak, so dia akan brief pada saya. Dia kata Proton punya handling ni untuk Saga ni somehow kadang-kadang macam lebih baik. Dia punya pemanduan dia lebih best daripada kebanyakan kereta mahal. Kereta-kereta nak kata level Conti, tak jugalah, sebab korang masih rasa NVH vibration apa tu semua. Tetapi daripada segi manuver, memang yes. Sebab tu Proton dia suka pakai steering yang agak berat. Bila steering yang agak berat ni dia firm. Tetapi orang komplain steering Proton berat apa semua kan. Sebab Proton sebelum ini dia fokus pada pemanduan. Tetapi bila orang komplain macam tu, Proton sedar yang bahawanya kereta ini nak dijual kepada orang ramai, kakak-kakak kan, pengguna yang nak duduk dalam bandar, yang bukan kaki kereta sangat nak bawa pergi berlumba. So that's why dia buat steering yang cukup ringan, cukup selesa untuk korang bawa macam gini kan. Tetapi dia akan jadi masalah dekat highway pula steering terlalu ringan. Tak rasa macam bergoyang ke apa kan. Korang kena ingat, Proton ni dijual pada harga 50,000 ke bawah. Tak macam setengah company yang macam Golf, Volkswagen Golf, dia ada adaptive, saya tak ingat istilah sebenar dia. Steering dia boleh, kalau slow dia akan jadi ringan, kalau laju dia akan jadi berat.
come on, Proton dia tak boleh nak bagi 100% yang macam gitu. So bagi saya, kalau patut Proton pilih di antara nak bagi steering berat ataupun firm sedikit ataupun steering yang ringan macam ini, sebaik-baiknya, memang saya tak suka, tapi sebaik-baiknya untuk pasaran orang ramai, lebih baik pakai steering ringan macam ini. Cuma saya nak tambah sedikit daripada segi feel pemanduan. Bagi saya gearbox CVT ni nak comparekan dengan Punch CVT yang sebelum ni, yang redesign ni dia rasa agak lebih baik, cuma masih sedikit ada rasa dia punya punch tu lah, nama pun Punch kan, ada sedikit jerky. Ini memang karakter biasa untuk CVT. Okey, daripada segi performance, enjin 1.5 liter IGT ni dia boleh menghasilkan lebih kurang 120 horsepower dan 150 Nm of torque pairkan dengan gearbox CVT. Ya, ada orang komplain mengaum sikit, memang ini adalah karakter CVT daripada mana-mana kereta manufacturer pun korang beli, baik Honda ataupun Toyota. Dan daripada segi handling, kata steering ringan sangat kan, okey je. Low speed ke high speed ke kan, okey je. Dan saya tak rasa begitu undersetir sangat, sangat-sangat confident. So daripada segi keselesaan, kereta ni untuk kategori sebuah kereta 50,000, boleh katakanlah cukup selesa lah, not bad. Dan daripada segi ruang dalaman, saya dah buat video banyak, lebih kurang 4-5 episod saga sebelum ni. Mungkin dalam kali ni saya tak ceritakan detail, korang boleh refer yang sebelum ni. Cuma yang kali ni saya nak bagi tahu korang, tengok bahagian dalaman dia. Come on, kalau orang kata bahagian dalam ni hard plastik yang macam plastik nipis kan, yes, betul. Tetapi kereta apa yang korang boleh dapat harga macam ni dengan cukup dengan segala spesifikasi yang ada, termasuk sistem ADAS. Banyak kod yang dia bagi, 1.5 liter, membuatkan apa sahaja yang Proton offer dekat dalam Proton Saga 2026 kali ni menjadikan tak ada satu pun alasan untuk korang beli Pro 2 Beza. Zero. Tak ada alasan dah. Apa lagi bagi saya satu alasan kenapa korang lebih patut pilih Pro 2 Beza berbanding dengan Saga. Komen kat bawah. And now kita come to conclusion. So kita dah sampai kepada penghujung, iaitu kesimpulan. Ni semua orang tertunggu-tunggu adakah pembelian Saga ni merupakan satu pembelian yang level up ataupun sekadar pembelian yang baik beli. Kan. So to be fair pada pengguna ataupun bakal pengguna dan Proton juga, problem yang pertama, isu IHU dah settle, kecuali silau. Itu pun boleh disolvekan kalau Proton boleh keluarkan screen protector whatever yang nampak macam private sikit ke kan. Isu nombor 2 pasal aircon pun dah ada solution, orang katakan memang macam tu. Dan kebanyakan kereta pun kalau yang ada eco idle, dia akan keluarkan angin yang tak sejuk juga. Dan isu yang ketiga tak ada tak ada solution. In future Proton patut keluarkan gear up yang lebih banyak, body kit kan. Dan bagi saya, bahagian belakang adalah satu bahagian yang memang Proton sengaja tinggalkan untuk dia faceliftkan ataupun keluarkan R3 model ataupun model yang special edition, limited edition, untuk dia lebih berkarya di masa akan datang. Dan problem ketiga dan keempat sebenarnya boleh diselesaikan dengan masalah. Dan keseluruhan problem tersebut bagi saya sebenarnya sangat minor, kecuali problem nombor 1. Itu pun dah diselesaikan. Dan bagi saya, untuk harga yang macam gini, 38,000 sampai ke 49,000, korang tak boleh dapat pun mana-mana kereta yang dapat enjin 1.5, yang jimat minyak, yang bahagian dalaman dia selesa, yang cukup dengan dia punya sistem ADAS safety, dengan driving feel dia yang agak baik kan. Bentuk dia actually not bad guys, not bad. Kalau saya tukar sport rim yang mungkin garang sikit, pasang body kit. So that's it. 6 bulan realiti pahit yang sebenarnya tak pahit sangat pun, yang membuatkan bagi saya, kalau korang nak beli Proton Saga, korang beli je. Still, saya rated daripada hari pertama saya review kereta ni, sebelum kereta ni launch, media preview hari tu, saya stay konsisten mengatakan ini akan jadi kereta terbaik at least dalam masa 3 ke 4 tahun akan datang, selagi Myvi dan Beza belum keluar versi yang baru, versi yang lebih canggih. So thank you so much pada korang yang menonton video ni sampai habis. Thank you pada Proton pinjamkan saya kereta ni, dan thank you juga pada korang yang dah subscribe maupun yang belum subscribe. Dan saya hargai sangat-sangat kalau korang dapat bantu kami dengan 2 klik. Klik button like dan klik button subscribe yang sangat-sangat berharga untuk kita orang road to 1 million. So akhir kata daripada saya, Nas Abdullah daripada Nas & Co. Salam Synergy, Strategy, fight and fight.
conquer. Apa strategi mampukah membara when it's